Hmm, Allahu Akbar. Baju udah siap, jangan nak masak dulu, nanti baru semua. Hai siapa semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Zara. Siapa semua, ini pukul berapa? 7.50. Anak Zara pun semua udah pergi sekolah. Zara nak masak mie. Tadi pagi Zara udah goreng nasi, Zara nak telur. Saya guna ciri kering. Ambil kicap, cair, mana Zara punya minyak bijang. Masak mie. Semua nak masak dulu. Semua ni nak kena pakai. Sebenarnya Zara dah siap masak nasi goreng untuk bekal anak Zara. Ada orang nak bawa nasi goreng, Zara buat nasi goreng. Tapi tak cukup lah, sikit. Zara nak sarapan tak ada. Habis. Periuk tak basuh lagi. Ni ada tinggal udang sikit. Zara dah siap cairkan udang. Ada nama sikit cukup lah. Ni ada toge, ada mie tiaw. Zara alirkan atas air sikit dah, tak banyak kan. Zara tak ada kucai, Zara ambil kucai sayur Zara je lah. Bagi air. Ini ada kucai. Zara dah siap kukus untuk anak Zara. Saya guna sikit je sebab dia makan toge nanti Zara seorang ni, Zara tak nak banyak. Jadi Zara nak asingkan untuk anak Zara. Ini pagi-pagi memang dapur Zara berselerak sikit. Ni pagi tadi Zara kukus juga kek coklat, ada gebu dia. Anak Zara dah bawa separuh. Buat tak kukus. Ni yang frozen punya. Zara dah buat lama kan, baru nak kukus. Saya tahu nak buat bekal anak Zara apa. Zara ambil kucai. Zara nak asingkan dulu daun mati ni. Zara ambil daun dia je, tak ambil buah dia. Untuk cuba campur dekat apa tu, mie tiaw Zara. Bersih dulu buah daun mati. Guna kucai ni pun boleh, dah tak ada kucai Cina tu. Kita guna kucai Lokio ni. Kita campur sekali dengan toge. Apa-apa sayur boleh lah kan, kita yang makan tak ada banyak. Cukup lah ni. Kita nak pindah kejap. Oh panas. Ni ada bekas apa nama tadi? Bekas Zara tumbuk nasi goreng. Ada bawang Zara saya iris, Zara tumbuk je, bawang merah, bawang putih. Tuangkan minyak. Agak-agak minyak je. Masukkan bawang merah, bawang putih, Zara tumbuk sekali. Mie Zara dah gaul, kicap pekat karamel tu, campur dengan kicap cair, campur dengan minyak bijak, bau sedap. Kita nak menumis, bawang Zara pun dah siap renyah, Zara tumbuk je. Pagi-pagi dah kena exercise. Ini dah kekuningan sikit. Zara nak masukkan cili kering dalam 2 sudu. Kalau nak guna cili padi pun boleh, Zara guna cili kering dia, tapi tak berapa pedas lah. Masukkan perencah nasi goreng kampung. Ada api punya. Cuci pula. Boleh masukkan udang. Pecahkan telur. Zara guna grade B.
Grade A tak ada, grade B guna 2 biji. Buka api besar. Tambah lagi kicap manis. Boleh masukkan mie yang kita dah gaul dengan kicap caramel tu. Boleh kacau. Oh, lama dah tak buat mie tiaw. Tapi kena buka besar. Ya siap mie tiaw. Ya siap. Nah, makan dengan cili jeruk. Sedap, panas-panas macam ini. Saya nak makan dulu, perut Zara dah kelaparan. Nanti anak Zara balik sekolah pun Zara boleh makan. Abang Mat lagi balik sekolah agama kan. Dia balik sekolah agama, dah makan. Tadi kan Zara buat nasi goreng. Kalau balik pun dia makan lagi nanti. Dia nampak ada mie tiaw ni. Lagi dia suka. Duit dah bagi dia. Nak makan dulu sebab semua lapar. Ini kecil pula pinggang. Kita boleh makan dulu baru boleh buat kerja lain. Jemput sarapan semua Zara sarapan mie tiaw goreng, simple je. Zara tak buat pedas sangat, nak pedas makan dengan cili pun boleh kan. Bagi Abang Mat pun balik, Abang Mat balik 8.30, 8.45 gitu. Cili jeruk, tak ada sudu pula. Zara sambung masak tengah hari sekejap lagi. Budak sekolah kan kena masak awal sikit. Terus 9 dah masuk dapur. Saya suka jeli jeruk Zara buat sendiri. Bismillah. Memang betul tak kena kulit yang. Kalau ada kerang lagi sedap, ada udang pun dah sedap dah. Enggak. Zara nak kukus ikan tu sampai semua. Zara tu lepas makan mie, jemur baju semua, lepas mandi semua boleh tidur. Zara Masya Allah, tidur lepas tu bangun nak malas. Anak Zara pun dah balik sekolah, pukul 12 tu. Zara nak kukus ikan dulu, tak apa kukus ikan kejap aja. Lepas Zara nak masukkan apa namanya, tidurkan dia dengan halia kejap. Lepas tu masukkan halia dalam perut ini. Dia guna halia, Zara tak tahu nak masak apa. Hari-hari berkumpul ke dapur. Kadang menu sama, menu ulang-ulang. Beginilah. Dan nak kukus dia kejap dalam 15 ke 20 minit. Ini Zara nak tumis dulu halia.
Bagi halia garing dulu. Guna sikit je ikan kita besar sangat. Udah kekuningan, nah angkat. Kita tumis bawang, apa tuh bawang putih pula. Nah, nguning angkat. Kita nak keluarkan air ikan ni sikit, kita nak buat dia punya sup. Sikit je. Dalam beberapa sendok, Zara nak masukkan sos tiram. Tiram pun dah habis, Zara. Masuk sos tiram, masukkan sos cair. Agak je. Sos kicap cair, sos soya. Zara masukkan minyak bijan sikit. Dah boleh dikocak-kocakkan. Ikan pun dah masak ni ya. Kita dah boleh masukkan dalam ikan. Bismillah. Dah boleh gaulkan halia atasnya. Nak bagi minyak panas tak? Masukkan apa namanya? Bawang putih. Ya, inilah menu Zara, menu anak-anak Zara. Masukkan bawang besar. Oh, Zara tak ada daun bawang, rasanya Zara nak ambil daun sup dia wangi-wangi sikit. Ini rebus daun sup ke daun ketumbar? Oh, ini daun sup. Kita guna daun sup. Bawang. Kalau tidak ada daun bawang, masuk daun bawang boleh. Masuk daun sup pun wangi juga. Oh, Masya Allah, minyak dah panas. Sikit je. Kita boleh tudung balik kejap, bagi dia masak dalam 2-3 minit. Dah siap dah menu anak Zara, kejap je. Dah siap semua. Siap dah menu anak Zara. Bau sedap campur minyak bijan. Dah siap. Nasi untuk nak masak. Okey, sebab semua video Zara sampai sini dulu sebab semua. Kita jumpa di next video. Menu Zara nanti hari penting menu anak Zara dulu. Zara nanti makan sambal belacan. Ikan bilis pun jadilah. Zara tahu masak apa. Sekarang pening kan. Hari-hari kat dapur kadang Zara pun tahu nak masak apa. Nanti buat sambal belacan ke. Makan ikan bilis ke. Pun sedap juga.